Hari ni grocery shopping day, my favourite day of the week. Sebab pasar tu tempat I cuci mata. I nak pergi pasar pagi, so kena ambil kat cantik. Mana tahu dapat diskaun kan. Ni I pakai foundation daripada Kubremi yang version upgrade. Nearly dah ada shade yang sesuai dengan kulit I sebab diorang dah tambah 4 shade baru. So total diorang ada 10 shade. I suka foundation dia ni, senang nak blend, lepas tu murah. So I masuk live diorang dapat harga bawah RM15 untuk 30ml. Kulit I dia full coverage and then letak any cream product pun blend cantik je. Dah lama tunggu local brand keluarkan brow cara and this one memang best. For this, I pakai mascara yang dah kering-kering tau untuk kening I. Tak jumpa yang best. Ni Kubremi punya, korang tengoklah, cantik terletak helok je I punya kening. Kat kening sangatlah penting untuk nampak you punya kening tu teratur. Satu lagi yang I suka pasal Kubremi ni kan, dia punya produk mostly murah-murah tapi pigmented. Warna cantik-cantik sesuai kalau you warm tone ataupun cool tone. Kulit I cool tone. Lip matte dia pun, ya Allah cantiknya. Bisa sangat pakai kat bibir. Kadang-kadang kalau I tak pakai makeup pun just bare face, memang I cari lip matte Kubremi sebab warna cantik, pigmented and selesa. Yang lebih macam tu, it's time to go to Pasar Tani. Ni kita pergi seorang-seorang je sebab anak I duduk dalam kereta lah. I nak beli cepat-cepat macam zip dah settle. Banyak kali dah pergi pasar ni tapi I tak pernah masuk dalam ni. Ni pasar pagi Gunung Rapat and waktu I masuk pasar I nampak banyak gila sayur. Macam oh my god, finally I dah jumpa tempat yang dekat dengan rumah I. Lepas tu jual banyak gila ulam dengan sayur-sayuran. Korang tahu tak, I jumpa jantung pisang, pucuk putai, daun kemangi, daun selum, ulam raja, petai, tempoyak, segala jenis sayur yang I nak semua ada kat sini. Itulah sebenarnya banyak je orang yang jual ulam-ulaman ni. Cuma kita kena rajin explore pasar yang ada kat tempat area rumah kita. Lepas tu I pergi UTC pula sebab I nak cari ikan kat sini. I nak beli bawal hitam kecil tu tau, tapi dia kata dah habis. Adakah ini efek I viral kan? Tiba. Lepas tu kita belilah ikan keli sebab I macam teringin nak makan ikan keli goreng kan. Main tau beli ikan dengan sayur pun lawa-lawa. Sebalik basuh ikan macam biasalah untuk simpan dalam fridge. Baru tahu ikan merah is like so expensive, yang besar-besar ni. Ini 30 lebih ke 40 seekor. Itu rutin harian I waktu lunch. Kita record video mukbang, masak, makan dengan makeup ni tau. Berpeluh-peluh dah. Nak dekat pukul 3, I nak buang makeup dah, nak solat. Makeup still cantik. Cuma air bibir I dah mengelupas sebab makan.